Jika patah sayap Raja Wali, bertongkat jua ganda kemari. Pernah dengar tak orang cakap paling terbaik sekali? Ini macam betul, tapi sebenarnya salah tau. Tahu tak apa itu kesalahan bahasa? Kesalahan bahasa merupakan penggunaan bahasa yang tidak tepat daripada segi tata bahasa, ejaan maupun makna. Jadi, jom saya ajar lebih lanjut. Pencampuran kod. Pencampuran kod ialah penggunaan dua bahasa atau lebih dalam satu ujaran atau ayat tanpa menukar struktur utama bahasa tersebut. Biasanya suatu bahasa menjadi bahasa dominan manakala satu bahasa lagi diselitkan dalam bentuk perkataan, frasa atau klausa. Berdasarkan caption pertama, tak apalah husnuzon, mungkin ada emergency, kita boleh lihat terdapat dua pencampuran kod iaitu husnuzon merupakan kata pinjaman bahasa Arab dan emergency merupakan kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, kenapa pencampuran kod ini perlu dibetulkan adalah supaya masyarakat dapat memahami dengan jelas serta penulisannya akan jadi lebih kemas. Perbetulan bagi pencampuran kod ini ialah tak apalah bersangka baik, mungkin ada kecemasan. Menurut pendapat tokoh Nik Safia Karim 2015 berdasarkan Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, beliau menyatakan bahawa percampuran kod yang berlebihan akan menjejaskan keutuhan bahasa serta bertentangan dengan kegramatisan bahasa Melayu baku. Seterusnya ialah caption kedua iaitu jangan terlalu bagi screen time, di mana dapat kita lihat percampuran kod screen time. Oleh itu, kita sewajarnya menggunakan bahasa Melayu yang betul agar dapat mengekalkan konsistensi. Kenapa ayat ini perlu diperbetulkan? Hal ini dikatakan demikian kerana supaya bahasa Melayu dapat mengekalkan kedudukannya serta tidak terlampau bergantung kepada bahasa asing. Ayat yang sebetulnya bagi caption tersebut ialah Alhamdulillah, jangan terlalu bagi banyak skrin masa atau banyak masa skrin. Berdasarkan pendapat Kamus Dewan Bahasa 2017, sesuatu ayat yang gramatis perlu menggunakan subjek dan predikat yang lengkap serta menggunakan kata nama dan kata kerja bagi mengekalkan keseragaman struktur bahasa tersebut. Caption seterusnya, motosikal tu selalu masuk lane kereta, software lah. Okey, berdasarkan pencampuran kod tersebut, dapat kita lihat campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang salah digunakan iaitu lane software. Kenapa? Kerana menggunakan bahasa Inggeris yang kurang jelas. Kenapa bahasa atau caption ini perlu diperbetulkan adalah supaya dapat memberikan bahasa yang lebih sopan dan sesuai untuk digunakan dalam komunikasi yang lebih formal. Ayat yang sebetulnya ialah motosikal kan selalu masuk lorong kereta. Jadi itu adil. Berdasarkan pandangan Nik Safia Karim 2015, beliau menyatakan ayat tergantung melanggar prinsip ayat penyata kerana tidak mempunyai subjek dan predikat yang lengkap. Caption berikutnya, susah juga kalau ada perangai selfish macam ni. Nanti tak apa pasal, kita pula yang susah. Berdasarkan caption tersebut, kita dapat lihat terdapat percampuran kod iaitu bahasa Inggeris selfish. Tidak sesuai digunakan kerana terdapat penggunaan bahasa Melayu yang lebih tepat. Kenapa? Caption ini perlu diperbetulkan supaya kita memaksimumkan penggunaan bahasa Melayu yang sedia ada. Ayat yang sebetulnya ialah susah juga kalau perangai pentingkan diri macam ni. Dah kita pula yang susah. Berdasarkan pandangan Nik Safia Karim 2018, beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu mempunyai padanan kosakata yang lengkap bagi menggantikan bahasa asing. Contohnya, habit ialah tabiat dan decision ialah keputusan. Caption berikutnya, alamak, kalau macam ni susah nak settle. Berdasarkan caption tersebut, dapat dilihat percampuran kod bahasa Melayu dan bahasa Inggeris iaitu settle yang tidak sewajarnya digunakan kerana terdapat bahasa Melayu yang lebih tepat. Kenapa ayat itu perlu diperbetulkan adalah supaya bahasa Melayu menjadi lebih baku dan sesuai untuk digunakan dalam pelbagai situasi formal. Ayat yang sebetulnya ialah alamak, kalau macam ni macam mana hendak selesaikan? Berdasarkan pandangan tokoh, seperti yang telah saya terangkan dalam video sebelum ini,
Nik Samfiah Karim 2018 menyatakan bahawa bahasa Melayu mempunyai padanan kosakata yang lengkap untuk menggantikan bahasa asing. Penggunaan singkatan. Penggunaan singkatan merujuk kepada proses untuk memendekkan sesuatu perkataan atau rangkaian kata tanpa mengubah makna asalnya untuk tujuan memudahkan, mempercepatkan dan menjimatkan ruang dalam komunikasi sama ada secara lisan maupun tulisan. Contoh caption. Meriah, penuh je penumpang kereta api Skincare ni. Namun, terdapat beberapa kesalahan yang boleh didapati daripada caption tersebut. Antara kesalahannya ialah perkataan je yang merupakan kata tugas ataupun kata penegas yang menjadi singkatan kepada bahasa percakapan. Perkataan ni merupakan kata penunjuk, digunakan dalam bahasa lisan, tidak sesuai digunakan dalam penulisan standard. Sepatutnya ditulis sebagai ini. Kenapa caption tersebut perlu diperbetulkan adalah bagi memastikan ayat lebih jelas, kemas serta mematuhi tata bahasa Melayu standard yang ditetapkan. Ayat yang betul ialah meriah, penuh saja penumpang kereta api Skincare ini. Seperti yang diperkatakan tokoh iaitu Munshi Abdullah, beliau menyatakan bahawa penekanan kepada kepentingan penyeragaman sistem ejaan iaitu menyokong penggunaan sistem ejaan yang konsisten untuk mengelakkan kekeliruan serta memudahkan pembelajaran bahasa Melayu yang standard. Caption yang seterusnya, tapi memang selalu juga kan jadi macam ni. Berdasarkan caption tersebut, kita dapat mengenal pasti beberapa kesalahan yang terdapat daripada caption itu iaitu juga yang merupakan kata tugas ataupun kata penegas yang menjadi bentuk singkatan bahasa percakapan sepatutnya ditulis sebagai juga. Yang seterusnya ialah perkataan kan. Kan merupakan kata penguat ataupun kata penegas yang digunakan dalam bahasa lisan tanpa struktur ayat yang lengkap. Dalam penulisan standard, perlu dielakkan atau digantikan dengan ayat-ayat yang lebih dramatis. Seterusnya ialah perkataan ni yang merupakan kata penunjuk yang menjadi singkatan kepada ini, tidak sesuai dalam penulisan formal atau standard seperti caption tersebut. Kenapa caption tersebut perlu diperbetulkan ialah bagi memastikan ayat lebih kemas, jelas serta menepati penggunaan bahasa Melayu standard yang ditetapkan. Seterusnya, ayat yang betul ialah tapi memang selalu juga kan jadi seperti itu. Menurut tokoh iaitu Asma Haji Omar, beliau menekankan bahawa bahasa perlu digunakan mengikut konteks formal dan tidak formal. Penggunaan singkatan hanya sesuai digunakan untuk komunikasi tidak rasmi dan boleh digunakan dalam mesej peribadi. Caption berikutnya, gaya tak nak kalah tu yang menghiburkan. Berdasarkan caption tersebut, kita dapat mengenal beberapa kesalahan iaitu tak nak merupakan kata kerja, singkatan tidak standard bagi tidak mahu dan tidak sesuai digunakan dalam penulisan formal. Perkataan tu merupakan kata penunjuk iaitu singkatan kepada itu perlu ditulis dalam bentuk penuh dan tidak wajar ditulis dengan singkatan sahaja. Kenapa caption tersebut perlu diperbetulkan adalah bagi memastikan ayat lebih dramatis, jelas dan sesuai dalam bahasa Melayu standard. Seterusnya, ayat pembetulan iaitu gaya tidak mahu kalah itu amat menghiburkan adalah sebaik-baiknya caption yang wajar ditulis. Misalnya, menurut tokoh iaitu David Crystal, beliau menyatakan bahawa singkatan dalam komunikasi digital adalah fenomena bahasa yang moden. Namun itu, penggunaan berlebihan boleh mempengaruhi kebiasaan struktur bahasa Melayu standard dan menjejaskan keutuhan bahasa Melayu yang sebenar. Caption seterusnya, mohon berhati-hati ketika musim hujan dan banjir ni. Daripada caption tersebut, kita dapat mengenal pasti beberapa kesalahan iaitu perkataan ni yang merupakan kata tunjuk dan singkatan kepada ini tidak sesuai dalam penulisan formal seperti yang ditulis dalam caption tersebut. Kenapa caption tersebut perlu dibetulkan adalah supaya ayat lebih tepat, kemas serta sesuai digunakan dalam pelbagai fungsi komunikasi yang lain. Ayat pembetulan bagi caption tersebut ialah orang ramai dimohon agar berhati-hati ketika musim hujan dan banjir ini. Misalnya, menurut tokoh, Awang Sarian menyatakan dan menegaskan bahawa bahasa perlu dipelihara sebagai alat ilmu dan komunikasi rasmi. Penggunaan singkatan yang meluas boleh menjejaskan keindahan dan keutuhan bahasa Melayu standard. Caption berikutnya, tak payah balik ke Maman dah kan nak tengok laut.
berdasarkan caption tersebut, kita dapat mengenal pasti beberapa kesalahan, iaitu tak payah merupakan bentuk singkatan bagi bahasa percakapan yang sepatutnya ialah tidak perlu. Seterusnya ialah perkataan dah yang merupakan kata tugas, iaitu penegas masa, singkatan kepada sudah dan tidak sesuai dalam penulisan standard. Kan juga merupakan kata penegas dan digunakan dalam bahasa lisan serta tidak perlu digunakan dan tidak sesuai dalam penulisan format seperti caption. Kenapa caption itu perlu diperbetul? Ialah supaya ayat lebih jelas, teratur serta menepati bahasa Melayu standard. Ayat pembetulan bagi caption tersebut dan wajar dibetulkan ialah tidak perlu pulang ke kemaman lagi kerana ingin melihat laut. Misalnya, menurut tokoh iaitu Abdul Hasan, beliau menegaskan bahawa bahasa mencerminkan martabat dan pemikiran pengguna. Penggunaan singkatan yang berlebihan boleh menyebabkan keruntuhan institusi bahasa Melayu standard serta menjadikan bahasa Melayu dipandang enteng oleh masyarakat luar. Secara keseluruhannya, penggunaan bahasa yang bercampur aduk dan terlampau banyak singkatan perlu diperbetulkan agar bahasa dapat disampaikan dengan lebih formal serta jelas. Bahasa melambangkan cara kita berfikir. Jadi, jom kita sama-sama menjaga bahasa Melayu kita. Sekian, terima kasih.